Perlawanan yang dinanti-nantikan ini akhirnya berlangsung dalam suasana yang benar-benar luar biasa, seolah-olah seluruh perhatian peminat bola sepak tertumpu kepada satu malam yang penuh emosi dan ketegangan. Sejak sebelum sepak mula lagi, aura panas sudah dapat dirasai apabila kedua-dua pasukan turun dengan misi yang jelas, bukan sekadar mahu menang, tetapi mahu membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Sorakan penyokong bergema tanpa henti, bendera dikibarkan, dan setiap sudut stadium dipenuhi dengan harapan serta debaran. Seawal whistle pertama ditiup, tempo permainan terus meningkat ke tahap yang tinggi. JDT tampil dengan gaya permainan menyerang, menguasai bola dan cuba mengawal rentak dari awal. Hantaran-hantaran pendek yang kemas serta pergerakan pantas di bahagian sayap menunjukkan mereka tidak mahu memberi ruang langsung kepada pihak lawan. Namun begitu, pasukan lawan jelas sudah bersedia dengan strategi tersendiri. Mereka bermain lebih berhati-hati, bertahan dengan disiplin tinggi dan hanya menunggu masa yang sesuai untuk melakukan serangan balas yang pantas dan berbahaya. Tidak mengambil masa lama untuk suasana menjadi tegang. Setiap perebutan bola disertai dengan terjahan keras, dan para pemain kelihatan tidak mahu mengalah walau seinci pun ruang. Pada minit-minit awal, beberapa kekasaran kecil mula berlaku, namun pengadil masih cuba mengawal keadaan dengan memberi amaran lisan. Tetapi jelas, emosi pemain sudah mula memuncak. Pada minit ke-12, satu insiden kecil hampir mencetuskan pergaduhan apabila dua pemain bertembung bahu dengan agak keras. Apa yang pada mulanya kelihatan seperti pelanggaran biasa bertukar menjadi pertikaman lidah, sebelum rakan sepasukan masing-masing masuk campur. Pengadil segera meleraikan keadaan dan melayangkan kad kuning pertama sebagai peringatan bahawa permainan ini tidak boleh dibiarkan menjadi liar. Perlawanan kembali bersambung, namun intensiti tidak pernah menurun. JDT terus mengasak, dan pada minit ke-20, mereka hampir membuka jaringan melalui satu percubaan jarak jauh yang hanya sedikit tersasar dari gawang. Sorakan bergema di stadium, menandakan betapa hampirnya mereka untuk mendahului. Namun, dalam kegairahan JDT menyerang, pasukan lawan berjaya mengambil kesempatan. Pada minit ke-27, satu serangan balas pantas dilancarkan. Bola dihantar dari tengah padang ke bahagian sayap, sebelum satu hantaran lintang tepat menemui penyerang mereka. Dengan satu sentuhan kemas, bola berjaya disumbat ke dalam gawang, menewaskan penjaga gol JDT. Stadium tiba-tiba sunyi seketika, sebelum penyokong lawan bersorak kegembiraan. Gol tersebut benar-benar mengubah momentum permainan. JDT yang ketinggalan mula meningkatkan tekanan. Mereka bermain dengan lebih agresif, lebih berani, dan lebih berisiko. Setiap pemain kelihatan berusaha keras untuk mencari gol penyamaan, namun pertahanan lawan sangat kental dan sukar ditembusi. Menjelang penghujung babak pertama, tekanan JDT akhirnya membuahkan hasil. Pada minit ke-43, satu gerakan cantik dari bahagian tengah berjaya membuka ruang di dalam kotak penalti. Hantaran pendek di antara dua pemain JDT mengelirukan pertahanan lawan, sebelum satu rembatan padu dilepaskan ke penjuru gawang. Gol! Kedudukan kembali seimbang 1-1, dan stadium kembali hidup dengan sorakan gemuruh. Namun, sebelum sempat kedua-dua pasukan menuju ke bilik persalinan, satu lagi insiden panas berlaku. Dalam perebutan bola di tepi padang, seorang pemain melakukan terjahan keras yang menyebabkan pemain lawan terjatuh. Keadaan menjadi tegang apabila pemain lain mula berkumpul dan berlaku tolak-menolak. Pengadil terpaksa campur tangan dengan tegas, melayangkan beberapa kad kuning bagi meredakan keadaan. Babak kedua bermula dengan lebih dramatik. Kedua-dua pasukan tidak menunjukkan tanda-tanda mahu memperlahankan permainan. Sebaliknya, mereka tampil dengan lebih agresif, seolah-olah perlawanan baru sahaja bermula. Setiap serangan disertai dengan intensiti tinggi, dan setiap keputusan pengadil mula dipersoalkan. Pada minit ke-55, detik paling panas berlaku. Seorang pemain melakukan terjahan kasar dari belakang yang jelas berbahaya. Pemain lawan terjatuh dan terus memegang kaki, sementara rakan sepasukan meluru ke arah pemain yang melakukan terjahan tersebut. Tanpa berlengah, pengadil mengeluarkan kad merah, menyebabkan pemain tersebut diarah keluar padang.
Keputusan itu mencetuskan kemarahan besar. Pemain yang dilayangkan kad merah kelihatan tidak berpuas hati dan enggan keluar dengan segera. Rakan sepasukan cuba mempertahankannya, manakala pemain lawan terus mendesak. Situasi menjadi sangat tegang sehingga hampir berlaku pergaduhan besar. Pegawai pasukan dan pengadil mengambil masa beberapa minit untuk mengawal keadaan sebelum permainan dapat diteruskan. Dengan kelebihan seorang pemain, JDT cuba menguasai sepenuhnya permainan. Mereka menolak lebih ramai pemain ke hadapan, cuba memanfaatkan situasi tersebut. Namun, pasukan lawan tidak mudah menyerah kalah. Mereka bertahan dengan penuh disiplin dan semangat juang yang tinggi. Pada minit ke-68, satu lagi kontroversi berlaku. Dalam satu serangan JDT, seorang pemain dijatuhkan di dalam kotak penalti. Seluruh stadium menjerit meminta penalti, dan pengadil tanpa ragu-ragu meniup whistle serta menunjuk ke arah titik penalti. Keputusan itu sekali lagi mencetuskan bantahan hebat daripada pasukan lawan. Sepakan penalti tersebut disempurnakan dengan tenang. Penyerang JDT tidak mensia-siakan peluang, meletakkan bola tepat ke penjuru gawang. Kedudukan kini 2-1 memihak kepada JDT, dan penyokong mereka bersorak dengan penuh kegembiraan. Namun, drama masih jauh dari selesai. Pada minit ke-75, satu lagi insiden panas berlaku apabila dua pemain terlibat dalam pertengkaran serius selepas perebutan bola. Kali ini, pengadil tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah kedua, tetapi menariknya, kedua-dua pemain dari pasukan berbeza di arah keluar padang. Kini, kedua-dua pasukan bermain dengan 10 pemain. Permainan menjadi semakin terbuka. Ruang yang lebih luas di atas padang memberi peluang kepada kedua-dua pasukan untuk menyerang. Pada minit ke-83, pasukan lawan berjaya menyamakan kedudukan melalui satu rembatan jarak jauh yang cantik. Bola meluncur laju ke penjuru atas gawang, meninggalkan penjaga gol JDT tanpa sebarang peluang. Kedudukan 2-2 membuatkan suasana semakin mendebarkan. Kedua-dua pasukan kini berusaha keras untuk mencari gol kemenangan. Setiap serangan disambut dengan sorakan, setiap percubaan membuatkan jantung penyokong berdegup kencang. Memasuki masa kecederaan, perlawanan kelihatan seperti akan berakhir dengan keputusan seri. Namun, JDT mempunyai rancangan lain. Dalam satu serangan terakhir, bola dihantar dari bahagian sayap ke dalam kotak penalti. Berlaku sedikit kekalutan di hadapan gawang, dan dalam keadaan yang penuh tekanan, seorang pemain JDT berjaya menolak bola masuk ke dalam gawang. Gol pada saat akhir itu benar-benar mencetuskan letupan emosi di stadium. Penyokong bersorak, pemain meraikan dengan penuh semangat, dan bangku simpanan turut melompat kegembiraan. Kedudukan berubah menjadi 3-2, memberikan kelebihan kepada JDT pada saat-saat akhir. Namun, selepas gol tersebut, suasana kembali tegang. Pemain lawan yang kecewa mula menunjukkan reaksi agresif. Berlaku tolak-menolak dan hampir tercetus pergaduhan besar. Pengadil sekali lagi terpaksa campur tangan untuk memastikan keadaan tidak menjadi lebih buruk. Akhirnya, whistle penamat ditiup. JDT berjaya meraih kemenangan dramatik 3-2 dalam perlawanan yang penuh dengan aksi mendebarkan, kontroversi, dan emosi. Para pemain, keletihan, tetapi jelas terpancar kepuasan di wajah mereka. Kemenangan ini bukan sekadar tiga mata, tetapi simbol semangat juang dan keazaman yang tidak pernah luntur. JDT membuktikan bahawa mereka mampu bangkit walau dalam tekanan, dan mampu menamatkan perlawanan dengan penuh gaya. Bagi pasukan lawan, kekalahan ini pasti meninggalkan kesan mendalam. Namun, mereka tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tidak pernah mengalah walaupun berdepan pelbagai cabaran. Perlawanan ini akan dikenang sebagai salah satu aksi paling panas musim ini, penuh dengan gol, kad merah, drama, dan emosi yang tidak dapat dilupakan. Ia adalah perlawanan yang mempunyai segala-galanya, dan menjadi bukti bahawa bola sepak sentiasa mampu menghadirkan kejutan dan kisah yang luar biasa.